Saya sebagai MO, saya kena follow guideline. Guideline Mm-mm. kata 45 years old. Betul. Tapi saya pun rasa better 40 lah. Betul. Sebab 40 years old ni senang doktor. Kita nak suruh dia orang buat mammogram, Mm-mm. buat colonoscopy terus Kolonoskopi, lah. betul. And then Mm-mm. buat juga tara medical check up Mm-mm, sekali mm-mm. dengan HbA1c, kolesterol Betul, semua. So betul. sekali boleh jalan sekali. Betul. Jadi saya Mm-mm. petik kata-kata pakar kolorektal daripada Columbia Asia Hospital Ceras, Dr. Ruhi, yang mengatakan bahawa bila kita dah cecah umur 40 tahun, kita Malaysian, especially kalau berisiko tinggi. Mm-mm. Siapa yang berisiko tinggi, doktor? Okey. Orang yang berisiko tinggi adalah kalau ada keluarga yang mengalami penyakit kanser. Tak kisahlah kanser apa-apa ya. Tapi especially kalau ada kanser usus ya, itu lagi berisiko tinggi ya. Selain daripada itu, kalau dalam keluarga tu sendiri ada penyakit kita panggil keradangan usus, iaitu penyakit Crohn's disease ataupun ulcerative colitis. Mereka ini berisiko mendapat kanser usus pada kemudian hari. Dan juga kalau ada keluarga yang mempunyai polip ya, ataupun ketumbuhan di dalam usus itu sendiri. Ini semua dikategorikan sebagai berisiko tinggi. Especially kalau korang berisiko tinggi, macam yang Dr. Ruhi cakap, kena buat colonoscopy at least by 40 years old. Kalau terlambat, terlewat, terpergi holiday dulu, by 45 years old dah kena buat dah. Untuk apa? Kita tak nak kalau ada simptom, kalau didiagnose colorectal cancer tu, kita tak nak lah di tahap advance. Betul. Dan dia juga satu cara pencegahan. Sebab kalau dah ada ketumbuhan-ketumbuhan, tumor-tumor yang benign, polyps doktor panggil. Jadi doktor akan clip dan buang benda tu supaya ia tidak berubah menjadi kanser pada masa hadapan. Betul doktor? Betul. Lagi satu, kalau kita jumpa kanser pada tahap 1, ya, sebenarnya ada certain kanser tu memadai dengan hanya buang ketumbuhan di dalam usus tu saja. Tak payah kemoterapi. Tak payah kemo, tak payah potong usus, tak payah apa-apa. Sebab tu buatlah kolonoskopi, sebab it's one thing that actually can cure the cancer. Podcast berbentuk pendidikan kesihatan ini dibawakan khas untuk anda oleh Columbia Asia Hospital Ceras yang kini berada di bangunan baru yang lebih luas untuk keselesaan anda.